Okey, baik. Ramai lagi yang masih tanya saya, mana lagi baik jual dekat aplikasi Public Gold ataupun fizikalkan dulu emas baru kita jual? Yelah, emas hakikatnya apabila kita jual semula, tak kisahlah kat mana pun kan, tapi dia dikenakan spread. So, beberapa spread yang dikenakan tu bergantung kepada jenis emas dan dekat mana tumpuan jual emas tersebut. Dan spread ni akan menentukan berapa besar keuntungan yang kita bakal terima. Jadi, anda sebenarnya ada 3 pilihan untuk jual emas anda. Tempat yang pertama adalah jual terus dalam akaun emas Gap dekat Public Gold tanpa perlu fizikalkan dulu. Spread yang dikenakan adalah 9% sahaja apabila emas dijual secara terus daripada akaun emas Gap Public Gold. Pilihan yang kedua adalah anda menjual dalam bentuk emas fizikal dekat mana-mana cawangan Public Gold seluruh Malaysia. So, emas fizikal jenama Public Gold yang dijual semula kepada Public Gold, spread value-nya adalah sekitar 6 hingga 9% ikut kepada berat emas tersebut. So, spread untuk semua emas dekat bawah 10 gram adalah 9%, 20 gram 8%, 50 gram adalah 7.5%, 100 gram adalah 7%, 250 gram dan 1 kilogram emas dengan spread yang paling rendah dekat Public Gold iaitu 6%. So, lagi rendah spread value ni, lagi cepatlah kita dapat keuntungan. So, berbeza kalau anda jual emas jenama Public Gold dekat kedai emas luar sana. Harga belian emas semula akan ditawarkan mungkin lebih rendah dan ada juga kedai emas dekat luar sana yang tak nak beli balik emas Public Gold. Bukan sebab emas dia tak laku tau, tapi dia bergantung kepada kemampuan kedai emas tersebut nak beli balik dan bayar duit tu kepada anda daripada hasil jualan emas tu tadi. So, bila emas tu besar, anda bawa pergi kedai tersebut, banyaklah yang dia kena bayar. Jadi, tak semua kedai mampu. Jadi, untuk mudahkan urusan anda, pastikan anda beli emas daripada syarikat yang ada jaminan beli balik emas tanpa syarat. Sebab, belian emas semula jenama syarikat tu sendiri biasanya lebih tinggi. Anda akan dapat lebih banyak keuntungan. Jadi saya harap perkongsian saya ni dapat beri manfaat kepada tuan puan untuk nak jual emas dekat Public Gold. Tuan puan boleh isi beg biru saya kat bawah ataupun tuan puan refer pin video saya tentang cara dan langkah untuk daftar akaun emas secara percuma. Nanti saya akan kontak tuan puan bantu tuan puan dalam bimbingan mulakan simpanan emas.